Sejak Oktober tahun lalu, harga emas sudah naik sekitar 54%. Bulan lepas, harga 1 dinar sekitar 2,300. Hari ini dah pun mencecah hampir 2,600. Siapa yang beli bulan lepas, jika jual hari ini, dah nampak keuntungan. Tapi, emas bukan sekadar alat untuk buy low sell high. Emas adalah pelindung kekayaan, bukan sekadar pelaburan jangka pendek. Jika anda faham sejarah duit, anda akan faham mengapa emas sentiasa relevan. Duit kertas yang kita gunakan hari ini asalnya hanyalah voucher mewakili emas. Namun, sejak tahun 1971, selepas Presiden Amerika Richard Nixon tamatkan perjanjian Bretton Woods, duit kertas sudah tak lagi bersandarkan kepada emas. Mereka bebas mencetak dolar sesuka hati dan sejak itu nilai duit kertas mula merosot perlahan-lahan. Semasa krisis kewangan Asia 1997, nilai ringgit jatuh lebih 50% dalam beberapa bulan je. Daripada RM2.50 kepada RM4.70 bagi $1. Nombor dalam akaun bank kita kekal, tetapi kuasa belinya hilang separuh. Sebab itu, sesiapa yang simpan emas, mereka terselamat dari kerugian kerana harga emas naik apabila mata wang jatuh. Itulah sebabnya negara besar seperti Amerika dan Jerman menyimpan reserve emas yang besar. Kerana mereka tahu emas adalah benteng kekuatan ekonomi. Bukan kertas, bukan angka, tetapi aset logam yang memiliki nilai sebenar. Tuan Dr. Mahathir sendiri pernah mencadangkan dinar emas sebagai penyelesaian perdagangan antarabangsa kerana emas tak boleh dimanipulasi, tidak boleh dicetak dan nilainya kekal. Majoriti hartawan tidak lagi simpan kekayaan jangka panjang mereka dalam bentuk duit kertas, tetapi dalam bentuk aset yang tidak jatuh nilai seperti emas fizikal. Kerana apabila krisis datang tanpa amaran, yang akan terselamat bukan mereka yang simpan duit, tetapi mereka yang simpan nilai sebenar. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.